Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dihormati dan kursi Imam Jabrillah dan Jatul Qasar Haji Penajat Muslimin Muslimat dan hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. InsyaAllah kita sambung berkaitan dengan hukum hakam, muafiq dan juga masbuk. Dua minggu lepas kita ada sebut berkaitan dengan muafiq. Secara mukaddimah pada 2 minggu lepas, muafiq ialah makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri, iaitu semasa qiyam, di mana ia sempat berjemaah dengan imam sekadar masa yang membolehkan ia membaca surah Al-Fatihah hingga habis. Itulah kita panggil orang yang muafiq. Nah, orang yang sempat qiyam dan dia sempat habiskan Fatihah mengikut pembacaan pertengahan atau sederhana huruf, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Ini orang muafiq. Orang muafiq. Kita dah sebut yang ini, cuma malam ini kita akan sambung berkaitan dengan perkara-perkara yang berkait dengan muafiq. Muafiq dan masbuk ni boleh berlaku ke atas seseorang makmum pada 4 rakaat. Sama ada pada rakaat pertama, rakaat ketiga dan seterusnya. Dan pada rakaat yang keempat, dia boleh berlaku mana-mana lah. Masbuk pula ialah orang yang makmum yang tidak sempat berjemaah dengan imam ketika berdiri qiyam lah. Imamnya sekadar masa membaca Al-Fatihah dengan bacaan pertengahan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu masbuk. Bezalah masbuk dan muafiq. Jangan salah lagi. Kita kadang keliru mana masbuk, mana muafiq. Yang kita faham lambat masuk, cepat muafiq. Itulah kan istilah kita lah. Lambat masuk, cepat muafiq. Cepat maksudnya dia cepat baca Fatihah qiyam. Lambat tu dia memang tak lambat, dan maka dia masbuk. Tapi kalau dia datang lambat, cepat baca Fatihah, muafiq. Cepat qiyam, cepat takbir, tak ada masalah. Ini kalau dia datang imam dah nak rukuk ke, itu kita masuk masbuk lah. Itu kita akan masuk hukum pada masbuk. Kita masuk hari ini hukum berkaitan dengan orang yang muafiq. Sebelum ni saya dah sebut sedikit dalam kitab yang kita baca sebelum ni. Tapi ini diminta untuk jelaskan lagi berkaitan dengan hukum masbuk dan muafiq. Maka sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini berkait dengan maksud orang muafiq, iaitu makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri, dan kesempatan berjemaah dengan imam itu hendaklah mempunyai sekadar masa yang membolehkan membaca surah Fatihah. Dia sempat habis mengikut keadaan bacaan awam. Baca awam ni tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Bacaan standard orang biasa baca macam mana. Macam tu kan. Hukum bagi orang muafiq dimaafkan kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Rukun panjang apa? Rukun
Sujud pertama, sujud kedua tu rukuk panjang. Tidak rukuk pendek. Duduk atau sujud rukuk pendek. Tak kira lah. Adakah belum sempat habis 3 rukuk tu makmum baca banyak? Yang muafiq kan? Ulama betul lah 3 rukuk tu. Maknanya ulama dah tetapkan 3 rukuk tu sesuai lah bagi orang yang baca lambat. Sempatlah habis. Kalau tak habis juga kan kita perjelaskan sampai. Jadi dibenarkan rukun yang panjang, tidak termasuk rukun-rukun yang pendek. Rukun-rukun yang panjang itu adalah rukun sujud. Manakala rukun yang pendek adalah iktidal dan duduk antara dua sujud. Juga dikehendaki ketinggalan 3 rukun yang panjang itu tidak termasuk dan dikira duduk istirahat, iaitu duduk sebentar selepas sujud kedua sebelum bangkit. Begitu juga tidak dikira duduk tasyahud awal dan iktidal. Itu semua tu tak termasuk. Tidak termasuk. Kita tengok contoh senang bagi faham. Pertama, seseorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjemaah. Ini muafiq muafiq ialah masa dia sempat baca Fatihah ikut orang awam. Orang awam baca cukup cepat, tapi ada yang jadi lambat baca, seorang dulu. Sedang sembahyang berjemaah, sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia sudah rukuk, maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu kerana ketinggalannya daripada imam belum masuk pada rukun keempat. Macam ni dia muafiq, sempatlah baca Fatihah. Orang lain sempat, tapi dia tak habis. Macam itulah. Maksudnya dari segi kadar huruf tu sempat baca. Tapi ada yang muafiq tak sempat baca. Imam rukuk dia tak habis lagi. Imam iktidal dia tak habis lagi. Imam sujud pertama dia tak rukuk lagi. Imam sujud duduk antara sujud dia tak rukuk lagi. Imam duduk sujud kedua dia tak rukuk lagi. Kan? Sebelum imam bangkit berdiri, dia sempat rukuk. Ini maksudnya. Sebelum imam kepada rukun keempat iaitu qiyam tadi. Sebelum imam sempat qiyam, dia sempat rukuk, dapat rakaat. Dikira rakaat. Rukuk tidak kejar imam. Kejar imam. Dan kejar balik. Agak-agak sempat bekerja. Kalau sempat kejar. Begitulah, itu kita panggil orang muafiq dapat rakaat tersebut. Tapi kalau imam naik berdiri keempat, dia masih belum rukuk, tak dapat. Jangan pergi rukuk pula. Kalau dia rukuk juga, dia kena niat farqah lah. Sebab dia dah tertinggal 4 rukuk panjang, batal lah. Kecuali tak batal lagi kalau dia tak rukuk lah. Kalau dia rukuk tak boleh. Kalau dia tak rukuk lagi, dia tak dikira rakaat tadi, dia ikut rakaat baru. Rakaat tadi tak kira. Bila baca Fatihah sunnah, dia baca Fatihah sunnah untuk rakaat baru dia, rakaat yang tadi lah. Jadi setakat inilah tentang sembahyang hidup kita. Ada tak orang macam tu? Ada tak pernah jumpa orang macam tu lah? Kalau ada lah hukum dia. Aku ada. Tapi ulama ada letak ni, maknanya benda ni ada berlaku. Mungkin di sekitar kita tak ada, tempat lain mungkin berlaku lah. Jadi kan, ini keadaan yang pertama. Contohnya sampailah sebelum imam naik berdiri rakaat kedua lah, contoh rakaat kedua dia tak rukuk lagi, tak dapatlah rakaat. Maka dia diberi pilihan lah. Maksudnya sama ada dia nak farqah sembahyang sendiri ataupun dia nak teruskan sembahyang tapi tak boleh rukuk.
ikut imam dalam keadaan berdiri semula. Untuk rakaat kedua dia dikira rakaat pertama. Berdiri itu untuk rakaat kedua imam, berdiri dia untuk rakaat pertama. Rakaat pertama tadi tak selesai, masih lagi rakaat pertama. Imam baca Fatihah, ikut saya. Kalau boleh ambil baca Fatihah semula. Lepas tu tak sempat pula. Ini memang lama betul. Kalau tak sempat kan. Gitu. Tapi saya rasa tak ada lagi. Sepanjang saya duduk sembahyang tengok tak ada lagi. Biasa paling lambat pun imam tidak sempat dah di rukuk. Sempat dah di rukuk. Kalau yang lambat itu meja tu, tapi Fatihah tak ingat. Tak ingat Fatihah. Itulah. Yang kedua, keadaan yang kedua, seorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjemaah. Sebelum imam duduk tasyahud akhir, makmum berkenaan sudah rukuk. Hukumnya dia juga mendapat rakaat ini, rakaat yang keempat lah. Rakaat keempat lambat pula dia baca. Rakaat lain dia tambah okey, rakaat kedua okey, rakaat ketiga okey, rakaat keempat imam cepat sangat baca ataupun memang dia lambat baca. Imam duduk sujud kedua, dia tak rukuk lagi. Sebelum imam duduk tasyahud akhir, dia sempat rukuk, dapat rakaat empat. Lepas tu dia tidak sujud, duduk akhir sebentar, kejar imam. Kejarlah imam. Nak kejar senang je tuan-tuan. Ambil rukun subhanallahil azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar subhanallahil a'la wa bihamdihi, Allahu akbar. Baca yang sunat. Kemudian kejarlah. Ambil rukun dan kejar. Yang Fatihah itu sebab dia wajib, kena baca betul-betul kan. Tapi kalau tuan-tuan baca subhanallahil azim pun lambat itu, memang tak sempat kejar. Imam bagi salam tidak pun. Nampak. Tapi dapat rakaat tersebut dikira lah. Tapi setakat ni saya bertumpuk orang macam ni yang sembahyang terlalu lambat. Biasa tu dia tidak atau orang nak turun sujud, dia siap. Kecuali orang was-was. Orang was-was dia tak masuk. Dia tak masuk lambat. Dia agak sebagai kecuaian. Was-was ni kecuaian dia. Jadi was-was ni jangan dimain-main. Dia was-was ni dia akan berlaku. Dia belum buat-buat. Dia seorang was-was ni dia belum dia buat. Allah, tak boleh. Allah. Besok dia kejadian. Dia mula syaitan masuk. Iblis mula. Dia sekejap dia masuk. Besok dia buat lagi. Lama-lama lambat. Cuba takbir nama Allah, tak masuk. Imam al-Dhalin amin, tak masuk lagi. Imam baca Al-Quran binas, baru Allah. Itu nak kira apa? Nak kira masuk. Tak boleh. Dia sempat sebenarnya. Jadi orang macam ni tak boleh kira masuk. Dia kata saya tak sempat boleh baca. Nak kira masuk je. Dia boleh tak ditakbir, tapi kenapa tak masuk takbir? Payah sangat masuk takbir. Sedangkan niat ni sikit je kan. Niat dia mesti ada. Kosak tahi taruh tu je. Nak sembahyang pun fardu ke sunat. Fardu apa? Maghrib. Tu je. Rakaat nak sebut, tak sebut tak apa. Sembahyang maghrib memang 3 rakaat. Tak payah cakap tu memang Allah letak kat situ. Jangan perlu tuan-tuan lagi sembahyang 5. Kan? Solat maghrib, fardu maghrib. Nak sebut fardu maghrib. Kalau sunat, nak sebut sunat. Itu kosong tak dia tahu tu. Kita jadi lambat sebab nak ikut tu. Sahaja aku sembahyang maghrib, sahaja aku ketika fardu, sahaja aku ulang balik, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Kan? Apa lagi? 3 rakaat mengikut imam
tunai, ketika tunai pulang balik. Itu loh, ketika tunai kalau dalam hati tunai, ketika cuma dalam hati. Itu bukan niat itu, kalau baca masuk usolli tadi itu. Dibaca masuk usolli, niat sekadar tu baca. Niat ketika takbir itu dua rakaat ya afdal. Satu lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, cukup sampai itu. Dalam hati kita semuanya itu fardu maghrib. Dan fardu maghrib bagi imam tunai ke ada. Kita sebut tunai apa? Dia tidak syarat tunai, sunat. Sunat sebut tunai. Kalau yang pokok kita sebut tunai. Dan kalau semaya sunat, kita sebut sunat. Sebab itulah kita nak niatnya. Jadi orang waswah dia masuk dalam hukum masuk tadi. Itu kecuaian dia. Sepatutnya dia sempat je takbir. Tapi disebabkan penyakit waswah. Saya selalu besar penyakit waswah ni memang teguh. Tak teguh nanti dia akan jadi melarang. Kena sentiasa teguh. Biar dia terkejut, insyaAllah diberi lagi. Teguh dia biar dia terkejut. Kedua-dua contoh ini menunjukkan bahawa makmum berkenaan masih lagi berada dalam jarak 3 rukun daripada imamnya, belum lagi masuk ke rukun yang keempat. Sebagaimana contoh yang diterangkan tadilah, bahawa rukun-rukun yang renggan atau jarak antara makmum dengan imam ialah 3 rukun yang dikira sahaja rukun panjang, iaitu rukun, sujud pertama, sujud kedua. Kalau kita banyak rukun dah kan, tidak rukun, duduk tersujud rukun. Kalau nak kira 5 rukun kan, tapi 2 rukun tu dia agak rukun pendek. Walaupun bacaan dia panjang, rukun fi'li, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Panjang tu nak baca. Bahkan mungkin paling lama dia duduk sujud. Tapi dia agak rukun pendek, bukan dikira pada bacaan. Ulama yang menentukan dia rukun panjang, rukun pendek mana satu. Dia dah letakkan. Jadi 2 tersebut dianggap dapatlah. 3. Jika seorang muafiq itu sembahyang berjemaah, apabila imamnya sudah berada dalam qiyam kedua untuk baca Fatihah, tetapi makmum berkenaan masih lagi berada di qiyam pertama, rakaat tadi tak habis lagi Fatihah, imam dan masuk rakaat kedua, berdiri baca Fatihah, atau imam sudah berada di tasyahud akhir sedangkan masih lagi berada di qiyam pertama dan Fatihahnya belum selesai, maka hukum makmum demikian ialah batal sembahyangnya, kecuali ia membuat 2 pilihan macam saya sebut tadi lah, iaitu berpindah kepada rukun imam atau dia mufaraqah. Berpindah kepada rukun imam maknanya kalau imam duduk tasyahud akhir, dia Fatihah tak habis lagi, turun berbaca tasyahud. Lepas imam bagi salam, naik sambung semula. Naik sambung semula lah. Dia tak cukup, beberapa rakaat tak cukup. Macam itulah Jadi pilihan pertama, makmum berkenaan dikehendaki meninggalkan bacaan Fatihahnya dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam, dan ia tambah 1 rakaat lagi selepas salam. Tidak kan saya sebut. Kalau tak habis juga Fatihah, ikut rukun imam. Tapi dalam semayang ni, time belajar ingat, time semayang lupa. Time semayang sudah belum apa-apa, hilanglah khusyuk. Ayat tadi tengah khusyuk baca-baca, imam tu tayak, belum apa-apa ni, belum apa-apa, tak ingat. Jadi dalam semayang dia, kita kena ingat selalu. Kadang-kadang payah kena ingat. Benda-benda semayang payah. Bila berlaku dia lupa nak buat dalam imam terlupa dah, kita terlupa juga cara nak menegur. Banyak berlaku. Ada satu berlaku. Dia semayang Jumaat kan? Semayang Jumaat 2 minggu lah, 2 minggu Jumaat lepas, minggu lepas sekali. Saya ada pergi kuliah kat masjid. Imam tu tanya,
imam tu takbir, lafaz dia semuanya sunnah. Usolli sunnah al-Jum'ah. Jadi saya tanya ramai ke tak? Adalah 2-3 orang dengar imam sebut sunnah Jumaat. Semuanya Jumaat ni. Lafaz dia sunnah Jumaat. So tak sah sebenarnya. Saya tanya dia balik. Kena tanya imam tu dia niat wajib ke sunnah. Sebab lafaz tu harus je. Kita tak ambil kira lafaz tu. Kita ambil kira niat dia sembahyang tu. Lepas tu saya tak jumpa lagi. Sebab saya tak tahu imam dia siapa. Cuma yang tanya, saya suruh dia tanya imam lah. Saya pun tak tahu imam satu. Saya nak PM pun takut imam tu terasa. Jadi biar antara mereka bertanya sama-sama mereka. Sebab saya tak tahu. Kalau ikut, kalau dia niat sunat, tak jadi Jumaat. Tak jadi Jumaat. Jadi makmum sah. Tak jadi Jumaat. Jadi sepatutnya kalau didengar tu boleh jadi awal-awal imam niat sunat tu. Takut biasa je bila kita lapas sunat ni, ikut hati yang ikut tu. Dan ikut sunat kita niat itu yang kita lapas. Itulah. Jadi makmum kena ambil perhatian. Tapi kita mungkin boleh berpandangan, boleh musim besar banyak lagi. Tak boleh nak kata sahih imam. Mungkin imam tu perasan lepas dia takbir, tak batal lagi. Imam tu boleh takbir lagi sekali, tapi hanya dengan telinga dia. Mungkin dia takbir lagi sekali, hanya dengan telinga dia, dan dia tak angkat tangan supaya tak mengelirukan kamu. Jadi banyak lagi sebenarnya kaedah sembahyang tu ulama dah letakkan. Ulama dah letakkan kepada kita. Macam kita sembahyang lah. Sembahyang tadi takbir Allahu Akbar. Nak sembahyang Isyak, niat asar. Kita dah takbir Allahu Akbar. Makmum takbir Allahu Akbar. Jangan cakap sekejap-sekejap saya berbatal. Tak payah. Jangan cakap gitu. Kita memang tak sah dah sebab niat asar, sembahyang Isyak. Makmum sah sebab dia tak dengar. Kita niat apa? Jadi macam mana cara kita nak buat? Takbir semula. Takbir semula, jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Sebut biar dengar kat telinga. Tuan takut dengar, tuan alis sikit. Imam, alis sikit. Allahu Akbar. Dia dengar kat telinga, niat semula. Bahawa kita nak niat sembahyang Isyak. Jadi selesai. Kalau makmum, imam niat sembahyang Isyak, dia kena niat asar. Allahu Akbar. Salah kan? Batalkan niat semula. Bukan batalkan, memang batal. Sebab untuk sembahyang Isyak, dia sembahyang asar. Fardu asar. Bukan. Jadi dia takbir semula. Tak apa makmum, dia tak mengganggu. Kan? Letak takbir semula. Imam dia boleh takbir, tapi dia angkat tangan untuk kali kedua. Nanti dia akan kelirukan makmum. Sembahyang itu sah. Walaupun kita kata makmum dulu takbir dari kita. Bukan. Sebab tadi kita takbir dah. Cuma takbir kita tu batal. Jadi tak ada ambil kira. Walaupun syarat sembahyang jemaah mesti takbir makmum selepas takbir imam. Tapi dalam masalah ini tak apa. Tak apa Sebab tu takbir hati-hati solat Jumaat. Imam mula takbir, makmum takbir tak batal sembahyang dia. Imam mahu Allah, dia Allah. Dia kejar nak fadilah takbir. Imam pula tak nampak Allah, dia mahu Allah. Akbar siapa dulu? Makmum akbar dulu batal. Tak boleh mendahului imam. Sebab tu hati-hati. Tetapi tengoklah waktu solat Jumaat. Kadang-kadang makmum takbir dulu pada imam. Jadi dia ada imam dulu. Dia dah imam takbir Allahu Akbar. Dengan bar dia kalau kita Allahu Akbar. Kita takut kita bar pun kepada imam bar. Jadi nanti tak sah makmum ni. Jadi pilihan pertama ikut rukun imam. Kalau imam berdiri rakaat seterusnya, kita ambil kedudukan imam berdiri rakaat seterusnya. Jangan lupa. Kalau imam duduk tasyahud akhir, kita
kita duduk tasyahud akhir. Pilihan kedua ialah makmum berkenaan dikehendaki niat mufaraqah. Niat mufaraqah berniat mufaraqah dari mengikut imam. Kemudian ia adalah meneruskan bacaan Fatihah dan rukun-rukun yang lain dengan seorang diri sehingga selesai sembahyang dia. Niat mufaraqah sembahyang. Macam itulah ya. Tanpa niat mufaraqah masih dapat fadilah jemaah, masih dapat solat berjemaah tu kalau ada sebab. Kalau tak ada sebab sembahyang kosong jemaah dia tak dapat fadilah, jemaah tak dapat. Kita kena ingat tu dia mufaraqah dan masalah dibenarkan. Mufaraqah dengan sebab syarak fadilah jemaah dapat. Sembahyang pun sah. Sembahyang jemaah pun sah. Mufaraqah tak ada sebab, saja-saja sembahyang sah tapi tak ada fadilah jemaah. Hanya orang tengok dia datang solat Jumaat. Yang jadi nak suruh orang tengok. Yang penting dia datang masjid sembahyang Jumaat. Tapi mufaraqah hari-hari. Hari-hari setiap sembahyang mufaraqah. Tengok orang sembahyang zuhur, Allah dapat satu rakaat dia mufaraqah. Nak mufaraqah saja, betul balik. Orang nampak balik kecil aja. Jumaat baru. Takut macam itu. Ini bagi sembahyang sah. Jemaah tak ada fadilah. Jadi kalau mufaraqah ada sebab, dia sebab adalah sebab dia sama. Dia berlepas. Bersebab tak apa. Bersebab tak apa. Termasuk dia mufaraqah solat Jumaat. Tapi syaratnya mesti dapat satu orang. Yang kedua, mesti jemaah cukup. Jemaah tak cukup tak boleh. Tak sah sembahyang Jumaat. Jemaah cukup dapat boleh. Dia mufaraqah tak cukup solat. Tak boleh. Tapi sekarang lebih dulu lah, tak dulu. Jemaah tak ramai. Jadi dia boleh mufaraqah ikut selesai buat sendiri lah. Mufaraqah ni kena buat sendiri lah. Jangan ikut imam ni. Ada orang dia mufaraqah tapi dia ikut perbuatan imam ni. Sebab dia kata ada orang kata tak boleh sah. Nanti malu tu imam. Apa pun malu tu imam. Imam tak tahu kita mufaraqah. Dia kata tak boleh sah. Saya ada orang kata kalau saya mufaraqah saya kena ikut imam. Pergerakan pun mesti ikut imam. Imam tidak. Habis tu awak mufaraqah tak apa. Mufaraqah sah. Habis dia ikut dia. Takut imam malu. Kenapa boleh imam malu? Imam tak malu. Kita tak malu. Takut orang tanya kenapa aku sembahyang cepat sangat. Itu sebenarnya imam tak malu. Sebab imam malu. Sebab kita nanti jatuh maruah imam. Sebab saya mufaraqah salah imam. Tak jatuh. Dah memang salah. Kita mufaraqah. Patut bagi tahu tu imam supaya imam boleh betulkan. Jangan biarkan lepas ni salah lagi. Selain mana kita tak menegur imam, tadi tu imam coba silakan. Dan utamanya kesilapan yang kita panggilnya tak, yang mungkin kadang-kadang imam tak perasan. Dan imam tak perasan, dia tak betul dah, tapi dia salah. Itu supaya tak timbul masalah. Jadi imam makmum dia kena sama-sama. Imam salah, dia kena gitu. Imam salah, dia kena. Imam tak salah, alhamdulillah. Jangan bila imam salah, putus ke imam. Ini masalah dia. Masalah dia. Nanti masalah bila imam salah, ngata ke imam. Putus ke imam. Ke belakang kata imam tak boleh lah. Dia kena sama-sama. Kita lah titik imam tak setuju, kita buat tak setuju. Nanti titik imam lain. Tapi nak cari titik imam bukan mudah. Bukan mudah. Payah nak cari titik imam. Kalau nak tengok ciri-ciri titik imam berat.
Dan ciri-ciri itu imam kena fakih, kena macam-macam. Tapi ada orang nak jadi, dia boleh jadi tapi mungkin dia tak nak jadi. Dia boleh jadi imam tapi mungkin dia tak nak jadi imam. Dan sebab dia tahu berat tanggungjawab imam. Jadi kalau ada yang dah jadi imam, alhamdulillah, lepas tanggungjawab. Dan lepas tanggungjawab orang lain, jemaah sekampung lepas. Sebab dah ada terima kebidan. Lepas dah hukum fardu kifayah. Tak suka ke dia tak tahu tak selesai. Siapa yang dia terima? Dosa habis kamu. Ya kan? Jika makmum berkenaan gagal membuat pilihan, segera sebelum imam sampai kepada rukun keempat, iaitu qiyam kedua atau tasyahud akhir, maka batal sembahyang makmum itu dengan sampainya imam pada rukun keempat. Jadi kena buat keputusan cepat-cepat. Nak farqah ke ikut rukun imam. Kita perlu habis Fatihah, imam tu rukuk, sujud kedua, kena cepat-cepat keputusan. Sebab kita perlu sempat ni, tak sempat habis ni jadi imam naiknya. Jadi imam duduk tasyahud, nanti batal pula. Jadi buat keputusan cepat-cepat. Jadi segera buat keputusan. Dengan sampainya imam pada rukun yang keempat, ia masih berada di rukun yang pertama, tapi tidak mengapa jika sama-sama berpindah, iaitu selisih, iaitu makmum sedang berpindah kepada rukun, manakala imam sedang berpindah kepada qiyam kedua atau berpindah kepada tasyahud, maka masih lagi dikira dapat rakaat tersebut. Imam sujud nak naik berdiri, dia rukun, selisih kan? Boleh. Sebab dia belum sampai berdiri. Begitu. Dia rukuk, imam naik duduk, ada selisih, boleh. Tapi kalau imam dah duduk tasyahud, dia baru rukuk, tak boleh. Turun duduk. Tuan, ini masalah bagi orang yang muafik. Itu dia muafik. Diberi sampai 3 rukuk panjang supaya menyelesaikan Fatihah. Kalau dipikir logik akal, mustahil tak habis. Mustahil tak habis Fatihah kalau ikut logik akal. Betul kan? Tapi logik akal kan? Kenapa logik akal? Mungkin ada yang tak sempat habis juga. Memang bacaan dia lambat. Mungkin dia berhati-hati membaca. Itulah. Maka masalah makmum yang muwafiq ini, ulama fiqh telah menjelaskan bahawa hukum orang yang muwafiq itu ada berapa masalah. Ada masalah bersepakat kata oleh ulama dan ada masalah yang berlainan pendapat mereka. Antara masalah-masalah yang bersepakat hukum antara ulama mutaakhirin ialah seperti berikut. Satu, orang muwafiq yang dimaafkan oleh syarak kepada yang tertinggal 3 rukun jarak daripada imam itu ialah yang nampak bacaan dia. Ni dengar, yang nampak bacaan dia kerana tabiat kejadiannya dia begitu, bukan kerana waswas. Tetapi orang yang nampak bacaannya kerana waswas tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Tak dimaafkan kan? Kalau dia waswas, dia minta takbir Allah tak habis. Iman dah minal jinnati wan nas akbar. Berarti imam rukuk kan? Lepas imam rukuk, dia buat apa? Tetapi orang yang nampak banyak kerosahan itu tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun, melainkan dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud. Dia selesai bacaan Fatihah. Yakni orang muwafiq yang was-was boleh menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam turun sujud. Imam rukuk boleh baca Fatihah, imam tidak selesaikan sebelum imam turun sujud. Kena rukuk.
Kalau tak ikut rukun imam, tak dapat berkah. Ini yang wasuah, hati-hati dia wasuah. Sebab wasuah ni bukan keuzulan dia masalah kecualian. Masalah kecualian. Itu biasa. Allah. Baik muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah SWT, insyaallah kita sambung sekali lagi
Jadi yang was-was ni muafiq dengan sebab was-was diberi hanya sampai sebelum turun sujud. Dia kena habiskan Fatihah. Jika dia belum habis lagi baca Fatihah, imam yang turun untuk sujud, maka batallah sembahyangnya, kecuali makmum berkenaan niat mufaraqah sebelum imam turun sujud, dan dia di waktu itu dikendaki meneruskan bacaan-bacaannya dan mengerjakan rukun-rukun yang lain hingga selesai sembahyang. Kepada orang muwafiq yang was-was tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya, kerana ia dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkan. Jadi dia tak boleh ikut hukum imam. Ini sepakat oleh ulama mutakhir. Maknanya rumah Allah tadi, imam rukuk, dia baru akbar, dia kena baca Fatihah sebelum imam turun sujud. Kalau dia tak sempat rukuk juga, batal sebenarnya dia. Batal. Dia tak boleh ikut macam orang masbuk tadi, turun sujud. Jadi jangan main was-was. Ini bahaya was-was. Jangan main was-was. Adalah was-was. Ada seorang ni dia lama was-was. Macam saya sebut tadi, takbir jadi lambat. Takbir jadi lambat. Tak masuk. Imam habis Fatihah tu ni Allah. Semain subuh. Semain subuh. Lepas tu imam baca surah. Nasilah surah panjang sikit, tak pendek. Bila imam baca surah, tahu sempat masuk. Jadi imam sujud rukuk tu, dia belum habis Fatihah. Tapi sempatlah habis sebelum imam tu sujud. Ini nak kata orang, tapi sebelum ni tak masuk. Sebelum ni tak masuk. Sebab saya pernah sembahyang. Tapi sekarang macam mana dia boleh jadi? Jadi Allah mungkin masalah usia Allah. Benda ni berlaku lah kat saya. Bukan saya. Saya bukan kat saya. Berlaku sebelah saya. Tak boleh sembahyang. Sebelum ni tak macam gini. Sebelum ni tak macam gini, sekarang tak boleh jadi macam gini. Mungkin faktor usia ataupun macam mana. Tapi ataupun jadi masalah was-was tak masuk lagi. Jadi ni kena berhati-hati. Masalah pertama selesai. Yang was-was ni yang dianggap sebagai muafiq, dianggap dengan sebab dia bacaan dia memang lambat semula jadi. Bukan lambat dalam was-was. Jadi memang lambat. Bukan lambat di buat Bismillah. Berulang Bismillah. Macam mana nak masuk? Ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa yang dia sebut was-was lagi tak tahu. Kalau ikut bunyi betul tak? Dia Fatihah dia tak mengubah huruf mana. Memang Fatihah dia memang betul-betul kena baca betul. Tapi kalau tajwid kita betul tak apa. Dia yang penting tak membuang huruf, tak mengubah maksud, jangan menambah huruf. Batal ada Fatihah tak betul, berarti memang pelajaran. Kecuali dia memang dah belajar, tak jadi juga sah untuk dia sebenarnya. Kita tak boleh ikut dia. Dia tak boleh jadi imam lah. Kita tahu dah dia ni belajar macam tu dia boleh. Jadi di semayang macam mana? Batal sah untuk dia, satu dia bacaan dia boleh. Cuma kita tak boleh ikut dia lah. Bacaan dia tak betul, kita lagi betul. Dia ikut kita tak pun.
Jadi orang-orang yang bermasalah bacaan bukan sebab dia tak belajar, dia dah belajar tapi tak boleh nak betulkan supaya dia stop. Ini yang masalah, tak nak belajar. Orang suruh belajar malah baca betul. Tak stop semuanya. Wak pandai boleh, wak pandai sendiri tak boleh. Yang jadi malah belajar lain. Yang dah belajar tu buat macam-macam buku lagi tu. Tak boleh nak betul kan tu. Itulah bacaan ni, tak apa. Ini tak malah langsung baca kat gila betul kepercayaan. Baca aku dah imam aku salah kau. Baca imam salah aku lagi tu. Tak boleh. Masalah yang kedua iaitu orang yang muafiq, yang syak sebelum dia rukuk dan sesudah imamnya rukuk, adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum? Syak belum. Imam habis Fatihah dah, imam rukuk, dia syak, aku dah baca Fatihah habis. Duk main syak. Maka wajib ke atasnya membaca surah Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukuk. Boleh. Ada ni, ada. Wah, kalau imam baca Allah dia ambil, dia pun baca Fatihah. Ataupun dia senyap aja. Duduk dengar imam baca sedap sangat. Rukuk. Imam pun rukuk. Allah. Aku tadi macam baca tak? Baca tak? Waswah. Baca tak? Macam baca tak? Baca tak? Dia kena ambil tak baca. Jadi kena baca. Dia ingat dia baca tak? Ada orang tak teringat baca. Maka dia waswah. Baca tak baca? Baca tak baca? Kalau waswah kerana baca tak baca, dia kena bila waswah izah syakah tu, seorang itu syak dalam sembahyang, sama ada dia syak dalam bilangan tu, dalam apa-apa bacaan yang wajib rukun tu, maka dia kena ambil fal-yatrah wal yabna, kena ambil keyakinan buat syak tu. Kalau bilangan rakaat ambil sedikit. Kalau dari segi bacaan rukun, ambil tak baca lagi. Itu kena ambil keyakinan. Tapi kalau tuan yakin tu, teruskan. Jangan dicampur-campur. Jadi dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Boleh ya? 3 rukun boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, seseorang yang muafiq yang lupa membaca Fatihah sehingga imamnya rukuk tetapi makmum berkenaan belum rukuk. Kemudian dia teringat bahawa dia belum lagi membaca Fatihah. Makmum ini diwajibkan membaca Fatihah dan dimaafkan kepadanya ketinggalan 3 rukuk. Dia tak disyak, yang ni dia lupa tu. Lupa baca Fatihah. Jadi ada 2 keadaan lah. Keadaan lupa lain, keadaan syak lain, waswah lain. Syak dengan waswah tak sama. Syak ni dia baca, tak baca. Waswah ni dia baca, tapi waswah bacaan dia tu waswah tak betul dia sekali. Orang waswah ni dia anggap bacaan tu tak betul. Kalau ambil semayang tak betul, tak kena muka. Biasa orang ambil semayang waswah ketika basuh muka. Basuh muka okey, niat tu tak okey. Itu je sebenarnya. Sebab niat tu tak masuk-masuk air basuh muka. Sampai sejuk muka putih, tak masuk lagi. Itu je lah. Jadi orang yang lupa baca Fatihah, maka dia juga diberi maaf 3 rukun. Yang keempat, seorang muafiq yang syak, adakah dia telah membaca Fatihah atau belum lagi, ataupun ia teringat bahawa ia belum lagi membaca Fatihah sesudah imam dan dia sendiri telah melakukan rukuk. Dia rukuk dah, imam rukuk dan dia pun rukuk. Baru syak je, tadi baca. Tadi tak rukuk lagi, dia rukuk dah. Hukum orang itu tidak boleh lagi ia kembali baca Fatihah, tetapi wajib ke atasnya terus ikut imam dan apabila selesai salam kena tambah 1 rakaat. Yang masalah kedua tadi, dia syak diri, imam rukuk dah, imam rukuk, dia tengok dia belum rukuk. Aku macam tak baca. Kena baca, diberi kemaafan 3 rukuk. Yang masalah ketiga, lupa baca Fatihah, imam rukuk baru ingat Fatihah tu baca, kena baca Fatihah, diberi kemaafan 3 rukuk. Masalah keempat,
Imam rukuk, dia rukuk. Dalam rukuk kau teringat, aku baca tak Fatihah? Aku baca Fatihah. Maka dia tak boleh diri baca Fatihah, tak boleh. Rukuk ni. Ikut dia perbuatan imam. Tambah satu rakaat. Rakaat. Sebab hukum dia muafiq, dia bukan masuk. Hukum dia muafiq. Ingat, dia sempat habis sebenarnya. Tapi dia tak baca. Tak baca Ada banyak satu last yang clean. Ada banyak. Orang muafiq yasyak sesudah dia rukuk, sedangkan imam belum lagi rukuk. Dia dulu rukuk. Imam dulu rukuk, dia dulu rukuk. Dahulu imam pula dah Fatihah tak baca. Dia rukuk pula. Dia muafiq. Ada banyak okey. Dia muafiq yang syak sesudah rukuk, sedangkan imam belum rukuk, iaitu syak adakah ia sudah baca Fatihah atau belum. Hukumnya ia wajib kembali qiyam dan membaca Fatihah, dan ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang juga. Sebab yang ini sebab imam belum rukuk, maka dia kena kembali semula dia baca Fatihah dan habiskan. Sebab bila imam rukuk jangan ikutlah, habiskan. Mungkin yang ini dia seolah-olah macam imam rukuk, dia berukuk, dah rukuk Fatihah tak baca lagi. Tak sengaja lah. Dia panggil tak sengaja. Kalau sengaja lain tak. Sengaja lain lah. Ini yang jadi tak sengaja lah. Hukum ni dia ambil kira atas dasar dia tak sengaja, lupa. Kalau makmum rukuk dulu, imam belum rukuk, tak batal lagi tuan-tuan. Belum dikira mendahului imam. Hukum tu baru dianggap sebagai makruh. Bersaing atau dia mendahului macam tu, kita anggap dia tak mendahului imam. Makruh. Dia mendahului imam bila dia tak bertemu pada rukuk dengan imam, baru dianggap batal. Dia rukuk, imam belum rukuk. Dia tidak, imam belum rukuk. Dia berjumpa tak pada rukuk? Tak jumpa. Dia turun sujud, imam turun rukuk, batal. Itu baru mendahului imam. Dia tak jumpa pada rukuk. Kalau dia rukuk, imam rukuk, makruh. Dia mendahului pada makruh perbuatan. Dia mendahului batal dan si ketinggalan mendahului satu. Imam belum rukuk, dia dah tidak nak turun sujud. Imam tak rukuk lagi, batal dia. Jadi jangan sampai tak jumpa rukuk. Itu dengan mendahului imam. Sama juga tertinggal dengan tu imam. Imam rukuk dengan sengaja, tertinggal dengan sengaja. Imam rukuk, dia dah habis dah Fatihah, malah rukuk. Imam dah rukuk, biar. Imam tidak, biar. Imam sujud, tak rukuk lagi, batal. Jangan duduk main malah. Ini biasa budak-budak. Sebab dia nak cepat. Imam tu sujud, dia rukuk, dia tidak sujud. Dia kejar gitu. Tak boleh batal. Jadi kena ingat anak-anak kita semayang kalau macam itu, kena ingat batal, tak boleh dengan sengaja. Sebab dia dah habis dah Fatihah, tapi kenapa tak rukuk saja tanpa alasan batal juga. Jadi jangan mendahului, jangan ketinggalan satu rukun dengan sengaja. Tak sengaja tak apa, tak sengaja macam tadi diberi kemaafan 3 rukun tu tak sengaja. Okey. Allah. Sebab saya itu sajalah. InsyaAllah kita akan sambung lagi berkait dengan muafiq. Tak ada lagi, banyak lagi muafiq ni. Atau sekadar saya sebut 5 perkara yang bersepakat. Belum kita masuk yang tak bersepakat. Banyak lagi yang tak bersepakat. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Dalam sembahyang. Kalau di sembahyang 2 rakaat kita sampai semedi. Mana yang berlaku di Malaikat atau Malaysia yang berlaku ketika solat tarawih. Dia buat dulu 1 rakaat, tapi dalam masa yang terlalu singkat, tanpa ada pemahina, tanpa ada bacaan, maka ini semua habis.
adakah makmum yang ikut sah solat? Kita kalau ikut mazhab kita tak benar lah. Mazhab kita Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i tamanina itu syarat sah. Bahkan dalam satu kitab, kalau kita baca dalam kitab Safinatul Najah, dia sebut rukun sembahyang 17. Dalam kitab Safinatul Najah disebut rukun sembahyang 17. Salah satunya rukun sembahyang tamanina. Tapi dalam kebanyakan kitab fiqh sebut 13 je. Kerana dalam kitab Imam Syafi'i dia sebut tamanina itu ialah syarat setiap rukun. Jadi kalau tak ada tamanina tak sah sembahyang. Begitulah. Tapi kalau ikut kita tak sah lah, sebab tidak ada tamanina. Dan kalau ada tamanina sah. Jadi kalau Fatihah pula mesti bacaan betul-betul. Kalau bismillahirrahmanirrahim mana dekat Fatihah pun tak betul kan. Jadi dari segi pandangan kita tak sah. Tapi kalau dia baca betul sah. Cuma dari segi pendengaran kita macam tak jelas kan. Jadi mungkin tak sah. Gitulah. Jadi dari segi pandangan mazhab kita tak sah. Kalau kita cepat sangat. Tapi kalau mazhab selain Imam Syafi'i, dia tamanina tu dia tak masuk. Dia tak masuk. Masuk dalam syarat sah. Jadi sebab tu dia cepat. Dia cepat. Dan niat pun dia tak masuk dalam takbir tu. Kita niat duduk dalam takbir kan. Dia niat syarat. Syarat sah sembahyang niat. Kita rukun sembahyang niat. Dia syarat. Sebab tu dia syarat. Datang masjid tu nak sembahyang tu. Nak sembahyang apa? Bisyok. Tu niat dia. Sebab tu dia takbir Allahu Akbar. Jadi melihat kepada pandangan mazhab ini. Tapi kalau terlalu cepat itu saya rasa imam mazhab tengok tu terlalu cepat sangat kan. Tapi kalau bacaan dia betul, mungkin kita boleh anggap sembahyang dia betul lah. Tapi dari segi bacaan kita dengar pun dia tak jelas. Fatihah tak jelas. Dia macam burung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 21 rakaat 7 minit. Dan memang cepat. Allah Allah ya. Jadi kalau ikut mazhab kita memang ada tamanina. Syarat sah rukun tamanina, syarat sah sujud tamanina. Ada semua setiap rukun tu ada tamanina. Allah Allah bismillah. Saja kita tutup dengan doa tasbih kafarah juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman wasi'an rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.